Minyak tu berapa ya? RM30. 30. Kerana 30 Habis lepas 300. habis 300 paling sikit. Berganti-ganti. Paling sikit sepatutnya 2,200. Kalau kat lain kemungkinan 10,000, 15,000. Kalau kat klinik. Saya tanya dah. Dah tanya. Dia cakap macam mana? Oh, dia dah padam lah. Oh, dia padam. Dia padam Dia kata macam mana? Dia bagi gambar. Lepas tu dia cakap apa masalah apa. Saya cerita lah macam saya bagi tahu. Gambar apa? Gambar package? Gambar package. Okey. Lepas tu saya terpadam. Oh, dia padam. Sebab saya tak layan dia. Oh, sebab tengok harga terkejut. Berapa ribu? RM2,500. 2,500 satu sesi. Tadi cakap apa satu sesi ke apa. Dia buat apa? Shockwave? Dia check. Lepas tu dia pakai apa macam batang. Lepas tu macam ada Current. Macam tahu tak yang macam sedut dia buat macam itu. Dia buat macam tu. Shockwave kira. Jadi 2,500. 2,500 tu biasa 2 sesi lah. Dia sepatutnya kalau ada masalah lemah batin biasa kena buat 10 sesi, 7 sesi. Sebab kebanyakan pesakit bosjak habis 15,000, 20,000. Kebanyakan. Tapi tak jadi tak? Datang sini tak? Tengok atas orang, ada orang jadi, ada orang tak jadi. Sebab benda ni kita ikhtiar orang. Kita pun tak tahu macam awak. Daripada okey, tiba-tiba beli minyak tu RM30, jadi tak okey. Punca dia tak tahu kan. Macam pemakanan tu macam mana projek? Kalau tak, stres. Saya memang stres. Lambat tidur, tak tidur. Tu punca utama. Lepas tu tambah ni lagi. Macam tu lah. Tapi jangan sedih tengok muka awak macam nak nangis je. Dah nak kahwin lepas tu jadi macam ni. Takut Kalau macam saya boleh terima diri sendiri, tapi takut family dia, mak ayah saya tu. Kalau apa lagi ada dapat tahu saya macam ini, lagi malu. Tak apalah, nak macam mana, cuba dulu lah. Cuba dulu Yang 2,200 tu macam masa saya bayar bulan-bulan dulu. Nak buat macam tu? Macam saya bayar dulu. Saya bayar. Awak kumpul lah. Takut guna. Itu saya. Macam ni awak kontak PA saya lah, awak bayar kat dia lah. Biar dia pegang duit awak. Yelah, apa pening dengan keadaan awak. Asal okey, beli minyak RM30 pakai berapa kali? Dah seminggu lah. Masuk hari besok seminggu genap lah. Pakai 3 hari je jadi awak pakai. Sebab masalah awak 3 hari dah kan. 3 hari pakai, barang tak naik terus. Aduh lah. Itulah. Sebab tu penting kena cari orang yang buat minyak ni tukang urut. Bukan yang ni pun jual biasa-biasa je. Dia just hantar kilang je. Kilang buat minyak macam ni. Kilang buat. Jadi keberkesanan pun tak tahu pun. Macam Bos Jack, sebelum Bos Jack jual minyak Bos Jack ni, dah berbelah-belah tahun dah minyak ni buat. Gitu lah, okey. Macam minyak ni pakai sebelum tidur lah. Minyak pakai malam. Malam. Macam saya kerja malam boleh pakai. Awak waktu awak bangun tidur lah, awak balik rumah, tidur dulu, rehat tu. Lepas bangun tidur fresh kan. Masa tu urut. Urut step yang Bos Jack bagi lah. Okay, ni tengok ke video? Belum lagi. Panjang tau? Terkejut. Panjang tau? Panjang. Macam mana? Belalai. Macam belalai. Video ni Bos Jack akan bagi korang kalau orang beli. Terkejut. Macam belalai.